3 fokus yang kita mahu tumpukan hasil daripada mesyuarat kita hari ini adalah pertama, kita mahu memperkasakan Dewan Undangan Negeri itu sendiri supaya semak imbang dapat dilaksanakan. Kita nak lihat apa yang sebenarnya clear pathway yang kita nak pergi. Dengan adanya kaukus ini, saya berharap akan dapat menimbulkan kesedaran kepada seluruh masyarakat, terutama sekali mereka yang diberi peluang untuk bersama dalam pentadbiran negeri dan terlibat dalam politik ini supaya lebih matang. Kita juga mahu melihat bagaimana CDF ataupun dana pembangunan kawasan itu dapat kita lihat kembali supaya dia lebih telus, lebih adil, ya, dan akhirnya supaya rakyat dapat manfaat. Dan yang ketiganya, kita juga mahu lihat pendanaan politik untuk semua parti-parti dalam negara ini supaya akhirnya institusi demokrasi dalam negara kita, setiap parti dapat memainkan peranan di padang permainan yang rata. Saya berharap juga bila dengan adanya usaha-usaha ini, dia akan mengambil masa yang panjang, tapi akan ada kesinambungan di atas gerak kerja yang kita buat dan akhirnya akan mencapai satu sistem demokrasi yang matang.